Guard tu hati-hati tau kat belah kanan ni. Okay, so kena siap semua. 5 je kan. Long fin 1, equipment 2, 3, 4. Lepas tu weapon 1. Okay, settle lah kan. Yang aku pergi keluar kenapa? Ish. Dekat E balik. Lepas tu kejap barang. Barang ni satu masalah sikit. Sebab Koko ada satu je kat situ. Painting ada tak? Kalau ada painting dia aku main lagi lah. Painting ada kat belakang tapi sebab sebab aku nak pergi solo, so aku tak boleh ambil kat belakang lah kan. Aku terpaksa ambil dekat street satu dengan dekat tu main door kok. Tapi aku cakap siapa main kat PC buat dengan member, jangan buat solo. Rugi. Kecuali kau main kat PS kan, tak ada member kan. Paksa agak kan buat solo kan. Minute asterisk. Buat malam lah. Lama tak buat malam. Geng-geng box dan ditinggalkan. Geng-geng Xbox dan PS ditinggalkan. Mana ada tinggal. Bro, aku nak partner buat haze like join boleh? Kau main dekat mana Sanjes? Solo. Night UU base haha. Lama aku tak buat PC. malam. PC main kat mana? Enhance ke? Kalau main kat Enhance masuk ADC. DC dekat Bayo. Ye, betul. Aduh, patutnya tadi teka tekek. Patutnya aku ambil ni lah tadi. Siang lah, so cakap skip video tu nanti. Bang ada tak member yang minta kat P5? PS5 ada masuk Discord aku. Geng-geng PS pun ada. Nanti dekat masuk tempat REBZ chat tu lah, kau check je tanya. Ya Allah, sangkut apa ni? Masuk je tanya nanti. Panggil saya Paan je, Bing. Ubah lah nama, cuba ubah Paan lah, senang sikit nak panggil kan. Syakur lah. Saya baru minta online, ingatkan nak duit sikit. Oh, saya baru main tengok online, kan ada sikit. Masuk je lah DC, main kat mana tu? Oh, PS5, cuba tanya, ada je tu. Aku dah pergi meter 8 saya, Bing. Dekat sini kan, nan. Oh, okay, Bing. Okay. Ketuk je dia tu. Gerak banyak lah kata kat dia. Aku dah PM ID saya bang. Masuk DC ni. Main dekat mana? Enhance ke Legacy ni? Memang PC Enhance ke Legacy? So kita ambil benda ni. Baik Enhance. Cayokan yang paling senang nak buat. Senang je kalau macam contoh kasino kau perlukan 2 orang. At least 2 orang lah. Dah kenapa pula kotak aku jadi macam tu? Bergegar-gegar. Aik seorang je, Wan. Ya, seorang je Nish. Aku tengah nak buat video solo Anish. Oh. Iyo. Ni kayaknya sikit lah 218 ni boleh lah. Paling sikit 194 kot untuk Koko punya minimum punya ni. Maksimum dia 243. Satu meja Koko 50%. So kita kena pergi ambil Koko satu lagi ni. Bang sama dengan I TikTok ke? Kalau tadi week tu ada week ada lagi 2 kat situ. Aku penuhkan dengan week je kalau kau main solo ni. Malah nak pergi ambil Koko satu lagi kat main door lah. Painting pun tak ada, so terpaksa lah juga pergi ambil. Yang sebelah tu. Sebab ada Koko dekat main door, so aku nak pergi main door ni. ID bang sama ke dengan TikTok? Tak, ID aku lain. Kau masuk dekat Discord tu kan, kau pergi dekat IGN tolong isi tu kan. IGN aku atas sekali.
AJM aku dekat atas. Uish. Ya, aku terlepas ke? Aku Meanwhile. terlepas. Alik ye. Pick once. Terlepas mendok. Terlepas mendok. Weh, ramai ya. 40 orang. Okay. Dekat sini nak ambil, kalau belah kira itu nak ambil tu kena pakai 2 orang. Break ni. Nak buka 2 orang. Lepas tu So je. tu ramai hihi. Mungkin aku. So dekat sini jap Tengok map tau. Perhatikan map. Tengok map. Jangan tak tengok map. Main tolong tengok map Kat sini ni kau kena hati-hati nak buka pakai katin tos ni. Nampak guard tu kalau dah jauh dah tak apalah boleh buka. Tengok map. Aduh, map kalau besar tak nampak. Kalau kau pakai baju tak apa ni, kau tak pakai baju menyamar Assalamualaikum Wan. Saya dapat pin diamond and gold banyak. Setup pun dah settle. Bila Wan free? Main dekat mana tu? Ui, ada kereta ni macam Waalaikumsalam. Main dekat mana? Enhance ke? Enhance. Masuk di sini. PC. Dah saja. Jangan pin aku, jangan hilang please. Depan ni boleh kot. Tak ada siapa ajak kayu ke apa ni. Baik dulu lompin hilang. Easy. Baik dulu lompin hilang. Discord IRD tukar. Sebab saya dah check tapi number response. Bukan. Dekat tengok DC baru. Dekat link bio aku. Itu bukan tu. Tak tahu tu, tak kenal. Oh. Oh, nama siapa tu lah ni? Ni tekan je. Ha. Nanti siapa dah aku? Kau tengok ID aku dekat IGN tolong isi tu atas sekali. Weh, aku lupa tekan G. Nasib baik lah tak mati lagi. Baiklah tak mati lagi. Okay, so kita dah masuk kat sini. Boleh pakai cara apa ni? Atas bumbung ke lalu tengah tu je? Mana mudah untuk orang nak belajar? Lalu. Ambil tengah je lah. Atas bumbung sekali tak tahu panjat air jatuh pula Bumbung dah ramai tahu. Tu lah tu. Tunggu je, tengok dalam map. Okay, tengok dalam map. Tak ni aku buat, aku tak ada kill ni. Wow. Biar dia turun. Biar je dia kat situ. Aku nak ambil keycard kenapa? Bukannya aku buat 2 orang. Buat seorang. Masa memori. So ambil duit dalam ni. Lepas tu hack kat atas ni. So untuk siapa yang tak nak hack kan, korang buat gambar sama yang atas sekali tu. Contoh. Lepas tu ni nombor 1 betul dah. Ni kira 2. 1, 2. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Macam tu je nak hack. Ni atas tu atas sekali betul dah. Ni 1, 2. 2, 3. Aku 2, 3, 4. Dah isi kat Discord. Dah hack ke aku? Dia bila hack kat atas ni banyak sikit lah. Ni 1, 2. Aku nampak Fitri masuk DC. 1, 2, 3. Dia tak pergi sekolah ke? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Ni
Ni first kan. 1, 2, 3. Tak tahu. Aku ambil dari belakang lah, tak payah. Aku tak start dari depan dah. Tadi aku nampak ekor dia online kan, dia kau apa dia? Minus 10 dia silap aku. Ni untuk solo lah. Solo memang kau naik atas, kau takkan pergi belah bawah. Poteng masuk lambat ni. Ponting masuk lambat ni. Tahu lah. Dia lambat apa? Sekejap aku bawah tak boleh keluar sebab tak ada. Aku mana bunuh orang, key aku tak cok kan. Ben kalau nak main sekali, boleh okey buat casino hash. Kalau kau main dekat PC enhance je boleh main sekali. Kalau kau tak main dekat PC tak boleh lah. Sebab kalau kau main dekat PS kan, macam mana kita nak main sekali kan? Aku nak ambil kad tu buat apa? Per Ben Huhu. Hakim stopper dan What? Taiwan. Ya, bagi tahu aku buat Bro, apa? what are you talking about, man? Hati-hati guys, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, guard tu hati-hati tau, guard belah kanan ni. Oh, wow, 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 wow. Tiba-tiba kau dah pusing. Kita tunggu jap, bagi dia pergi situ dulu. Okay, dia dah pergi situ kan, belah kiri tu kan. Kita pun melah lah kan. Dia suruh kau masuk line rank. Tak nak aku ada girlfriend dah. Lepas tu, Nice. pergi kat sini, kau tekan E. Macam tu je. Untuk solo. Aku kalau main cayo ni guna bumbung je. Aku kalau main kayu ni guna bumbung je. Itulah bumbung tu ramai dah sangat tahu. Aku tak pakai bumbung ni. Aku tak pakai bumbung ni. Ni solo ke? Alah, Ah. lambat sikit je. Ni aku buat solo. Adyin kalau orang experti bunuh juggernaut. Dia kurang kalau tak pandai bunuh juggernaut. Yang main dekat konsol kan. At Sinifra. Ya masalah nampak kalau main solo. Nampak kalau main solo duit dapat banyak mana. Allahu akbar. Asi tu jangan tiru lah tu. Dia sambil tengok komen sambil drive tu kan. Macam tu kan. Dia kalau malam yang untung dia tu lah kalau motor jatuh. Nampak lampu kau kan. Dia kalau solo ni cooldown dia nak tunggu-tunggu ni. Awal-awal kau masuk guna apa? Long fin. Long fin juga sebab aku pergi dekat S3. Lepas tu kat main door aku penuhkan koko kan. Lepas tu aku dapat necklace kan, nampak dapat 1.1M lah. Sebab tu aku memang tak sarankan, tak galakkan untuk orang membuat solo kayu ni. Habis kalau kau ada 4 gol, 5 gol, takkan rugi dah. Aku baru perasan bawah office aku ada kedai game. Aku baru pasal bawa office aku ada kedai game. Office apa? Real life ke office dalam game ke apa ni? Lepas tu cari tulang ni nak. Allah lupa tunjuk map. Korang terjun-terjun tu lah, korang street je. Real life lah. Macam pergi hujung-hujung lah. So siap lah dekat situ. Macam tu lah nak buat solo. Kat sini dia bagi duit ni lah. Tak payah tengok. Skip je lah. Nak main cayo aku tak. Tapi setup lagi dua lah. Buat dulu sebab tadi aku tunjuk video ni pada awal aku buat prep sampai video ni. Nampak? Dapat lah berapa ni? 50k je kan normal lah ni. Bukan hard mode. Kalau hard mode tadi hack dekat atas tu 4 tadi. Kalau hack dekat bawah 1. Itu kalau kau buat dengan orang lah. Kalau kau buat seorang memang kau terpaksa hack dekat atas lah. Tu dapat je lah 1N. Dekat situ dah rugi. Lepas tu kalau boleh buat dengan kawan. So aku kena buat timer 2 jam 20 minit cooldown kayu aku. Pahal ada player. Oh bukan player ni. Ingat player ni. Okay, let's go.